Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kehilangan insan tersayang merupakan pengalaman yang amat menyedihkan dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam tempoh berkabung, waris bukan sahaja perlu menguruskan emosi, malah berdepan dengan pelbagai tanggungjawab penting termasuk hal kewangan yang tidak dijangka. Sebagai tanda simpati dan ihsan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menyediakan bantuan kematian untuk membantu meringankan beban kewangan keluarga ahli yang telah meninggal dunia. Bantuan kematian KWSP ialah bayaran ihsan sebanyak RM2,500 yang diberikan sekali sahaja kepada waris tanggungan ahli KWSP yang layak. Bantuan ini bukan sebahagian daripada simpanan KWSP ahli, tetapi merupakan manfaat tambahan yang diberikan mengikut budi bicara KWSP. Tujuan utama bantuan kematian ini adalah untuk membantu keluarga menguruskan perbelanjaan pengebumian dan pengurusan awal selepas kematian. Waris tanggungan yang layak menerima bantuan kematian ini adalah pasangan balu atau duda jika ahli telah berkahwin, anak jika tiada pasangan atau ahli yang telah bercerai, ibu atau bapa jika ahli masih bujang. Apakah syarat-syarat kelayakannya? Untuk melayakkan waris menerima bantuan kematian KWSP, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi oleh kedua-dua pihak. Syarat kelayakan bantuan kematian KWSP. Syarat A, ahli KWSP yang meninggal dunia mestilah meninggal dunia sebelum mencapai umur 60 tahun, mempunyai baki simpanan dalam akaun KWSP, merupakan salah satu daripada berikut: warga negara Malaysia atau permastatin tetap PR Malaysia, atau bukan warga negara Malaysia yang mendaftar sebagai ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998. Manakala syarat kelayakan B, waris yang membuat permohonan mesti waris tanggungan ahli yang layak, membuat permohonan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian ahli. Bagaimana bantuan kematian diproses? Waris ahli pemohon hanya perlu menghantar permohonan pengeluaran kematian di mana-mana pejabat KWSP. Jika permohonan diluluskan dan waris layak, bantuan kematian akan diproses secara automatik tanpa perlu membuat permohonan berasingan. Dokumen yang diperlukan: pemohon perlu membawa borang KWSP 9km yang telah lengkap diisi bersama dokumen sokongan berikut: sijil kematian ahli, dokumen pengenalan diri pemohon, maklumat akaun bank pemohon yang masih aktif, dokumen bukti pertalian dengan ahli seperti contoh sijil perkahwinan bagi pasangan, sijil kelahiran bagi anak, dokumen sokongan tambahan lain jika diperlukan. Sila bawa dokumen asal dan salinan yang lengkap dan teratur bagi memastikan proses semakan dan kelulusan berjalan lancar di pejabat KWSP. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.